Walau apa pun halangan dan cabaran yang sedang ditempuh, kerajaan perlu berjalan terus untuk pastikan rakyat terbela. Datuk Seri Mohamed bin Sabu menggariskan 4 fokus utama untuk kukuhkan sektor pertanian dan jamin makanan negara. Yang pertama, industri padi. Kita nak tingkatkan pengeluaran supaya bekalan beras stabil dan kurang bergantung kepada import. Kedua, industri ruminan. Lembu dan kerbau akan diperkasa supaya sumber protein rakyat lebih terjamin. Yang ketiga, industri hiliran. Kurangkan pembaziran, tambah nilai hasil pertanian melalui pusat pengumpulan dan pemprosesan. Dan yang keempat, infrastruktur. Bina, naik taraf dan selenggara kemudahan pertanian supaya semua subsektor boleh berkembang. Bila asas-asas ni kukuh, negara akan lebih tahan krisis dan kita rakyat tak perlu risau soal makanan.